Siapa dekat sini yang nak wujudkan simpanan RM100,000 dalam masa 5 tahun? Tengok video ni sampai habis, save dan share untuk rujukan di masa akan datang. Dengan simpanan emas, Tuan-Puan boleh letakkan target untuk kumpul sebanyak 150 gram emas. Macam mana cara dia? Tuan-Puan boleh gunakan akaun Masgap Public Gold, iaitu Gold Accumulation Program. Dan dekat akaun Masgap ni, Tuan-Puan boleh keluarkan pelbagai saiz. Contohnya nak keluarkan 15 keping 10 gram. Ataupun 3 keping 50 gram gold bar, ataupun nak keluarkan macam saya, nak keluarkan 100 gram sekeping dan juga 50 gram sekeping, macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Bila kita simpan 150 gram emas dalam masa 5 tahun, bermakna setahun kita simpan lebih kurang 32 gram emas. Dan sebulan, Tuan-Puan boleh letakkan target untuk simpan 2.6 gram emas dalam akaun Masgap Public Gold. 150 gram hari ni nilainya sekitar RM90,000 lebih. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, nilai 150 gram emas ni akan mencecah lebih RM100,000 dalam masa 5 tahun. Semestinya, simpanan emas dekat Public Gold adalah murah, mudah dan juga patuh syariah. Jadi bagi Tuan-Puan yang tengok video saya ni, yang nak saya bantu mulakan tabungan dalam bentuk emas, boleh tengok pin video saya di profile ataupun boleh isi beg biru dekat bawah ni untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.